Ni dia ayam gepuk RM6 je. Sambal dia korang tengok. Banyak gila. Ayam besar, nasi boleh tambah. Sini ada jual ayam gepuk RM6 babe. Jom tengok apa best. Nak satu set ayam gepuk RM6 bang? Okay, first dalam tu ada apa bang? Tak nasi lah. Nasi putih lah. Nasi putih. Yang ni free refill ke tak? Oh, kalau tak banyak sangat boleh free refill lah. Okay. Mana ayam dia bang? Ini bang. Ni ayam dia bang. Lepas tu buat apa? Ketuk bang Ketuk saya kubis. Kubis. Sambal gepuk bang. Ni sambal dia. Uish, pekat bang Pedas tak ni bang? Sedang lah bang. Kicap manis. So ni dia nasi ayam gepuk RM6 je mat. Korang tengok ni ayam dia. Bapak besar RM6. Tak boleh brain tu. Ayam gepuk RM6. Ni korang siap dapat sambal ayam gepuk lagi. Tapi kalau korang nak tambah gajus ni, kena tambah RM1. Dapat ayam crispy lagi. So jom kita rasa sambal gajus dia dengan ayam. So kita ambil sambal ayam gepuk dia sikit. One thing aku suka ayam gepuk kat sini, sambal dia. Sebab sambal dia bukan yang jenis berminyak yang licin-licin tu tau. Kalau korang tengok, dia jenis berketul. Dia jenis berketul macam ni. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa-apa pun kita santai-santai je.